Dekat tengah saya sekarang ni kita ada Poco M7 dan saya dah pakai selama sebulan dan saya boleh cakap saya pakai phone ni 49 jam tanpa henti, tanpa cas at all. So ini dia honest review untuk Poco M7. Adakah Poco M7 adalah the best RM500 punya phone? Nama saya daripada Pocket Socket. So let's go. So sebelum apa-apa, yes, actually Poco M7 ni dia ada warna lain. Yes, kalau kata korang tengok review-review yang lain, diorang actually pakai ataupun dapat warna silver, merah dengan biru punya line dekat frame dia. Saya dapat warna biru. Tapi tak apa, jangan risau, Poco M7 is still Poco M7 macam tu. Tapi kalau kata korang nak beli, actually korang boleh je beli kat Shopee dengan warna grey dengan ada frame punya warna merah dengan warna biru ni dengan harga RM500 ke RM600. Kalau kata korang beli masa 7 bulan 7, 888 lagi bagus sebab dia ada discount. So the first off, yang tadi bukan first off, actually ini adalah the first thing yang saya suka pasal Poco M7 adalah dia punya screen. 6.9 inci 144Hz refresh rate dan juga dia ada 700 nits. Yes, saya boleh cakap yang ni high refresh rate 144Hz ni jarang phone-phone di bawah harga RM500 untuk dapat ni. Selalunya dia dapat lah 90, 120 macam tu. Ini dia bagi 144. So korang akan dapat that effect battery smooth tu lagi bagus, lagi elok, and also ditambah lagi dengan HyperOS punya UI. HyperOS punya UI dah minimalist and also dia tak nampak terlampau old school macam tu. So bila korang pakai memang nampak bateri smooth. Bila korang scroll macam contoh Chrome ataupun spesifik software, okey saja. Tapi itulah, ada spesifik software macam contoh TikTok dia limitkan sebanyak 120 saja, Instagram pun sama 120 saja. Tapi actually korang boleh je setting dekat dalam setting korang tu untuk dapatkan 144Hz macam tu lah. Kalau kata korang main game pun korang boleh dapatkan 144Hz tu. Kalau kata korang pakai low quality ataupun medium setting macam tu lah. Nanti kita akan cakap pasal performance, tapi tak apa. Kalau kata korang nak beli ni untuk dapatkan screen yang cantik and also bukan terlampau lah, dia cerah, korang boleh dapatkan phone ni sebab dia ada 700 nits. Screen dia pun actually flat. So kalau katakan korang sukakan flat design, korang tak suka curve punya design, korang boleh dapatkan phone ni sebenarnya sebab dia punya screen memang saya boleh cakap besar and also dia pun tak ada masalah like macam ghost touching ke apa ke, tak ada. And also untuk RM500 kebanyakan orang akan bagi company lah. Kebanyakan company actually akan bagi TFT punya LCD, tapi Poco actually dia bagi IPS display. So korang boleh dapatkan color yang lebih vibrant dan juga lebih saturated. Bagi saya actually harga RM500, kalau kata korang dapat IPS panel tu agak okey jugalah sebenarnya. And then kalau kata kita cakap pasal performance, dia pakai Snapdragon 685. Yes, ini adalah prosesor yang lama juga sebab yang ni pun Poco M7 dikeluarkan rasanya tahun lepas ataupun 10 bulan lepas macam tu. Dengan AnTuTu score dia dalam 380,000 ke 400,000. So korang tak boleh nak expect apa-apa sangat sebab yang ni pun 685 dia adalah prosesor yang lama, 6 nanometer. Sekarang ni kita ada 4 nanometer, 3 nanometer. So kalau kata korang nak pakai untuk daily life ataupun nak scroll TikTok, main game sikit-sikit, boleh saja, tak ada masalah. And then untuk USP dia yang paling orang suka iaitu dia punya bateri. Bateri dia sebesar 7000 mAh. Saya pakai daripada 100 to 0%. Saya boleh dapat dalam 49 hours. Korang boleh tengok kat sini. Saya pakai untuk tengok TikTok. Ada sekali tu saya buka Instagram, saya buka WhatsApp, and even saya main Mobile Legends jam tu lah. Semua tu korang boleh dapat 49 jam macam tu. Kalau kata korang tengok TikTok saja rasanya boleh sampai 50 jam macam tu lah. So actually ni okey kalau kata korang nak pakai macam buat Grab ataupun nak pakai as a second phone. Macam contoh korang tak nak habiskan bateri banyak-banyak dekat phone main korang, macam contoh korang pakai iPhone ke Samsung ke yang bateri dia agak kecil, korang actually boleh consider untuk beli ni sebab dia punya bateri memang tahan lama and also korang pun dapat a very light punya phone. Ni rasanya dalam 216 gram macam tu, tapi tak apa kalau saya salah, saya minta maaf. And then untuk bateri ni dia pakai silicon carbon instead of lithium ion. Kenapa diorang actually pakai silicon carbon? Sebabkan oleh the new era of battery dekat dalam phone. Kebanyakan phone sekarang ni yang ada high capacity macam 7,000, 9,000, 10,000 macam tu, dia pakai silicon carbon sebab dia nak kurangkan sikit pace dekat dalam phone ni. Kalau kata korang boleh nampak kat sini, Poco M7 ni agak nipis untuk phone yang ada 7000 mAh. Dia punya size sama je macam phone-phone yang macam ada 4000, 3500. Korang boleh tengok kat sini perbezaan size di antara Poco M7 saya dengan iPhone 14 Pro Max saya. Actually hampir sama juga sebenarnya. Tapi perbezaan dia adalah iPhone 14 Pro Max dia ada 3500 macam tu bateri, yang ini
ni 7000 mAh. So penggunaan silicon carbon dekat dalam industri ni actually agak okey. And bila korang charge silicon carbon punya bateri, dia tak akan sepanas lithium ion sebab dia punya saya dah lupa, sebab dia pasal fizik macam tu. Bila elektron dia gerak, dia tak banyak gerak macam tu. Dia tak banyak heat transferring di antara dekat dalam phone macam tu lah. Saya tak tahu, saya dah lama tak belajar fizik, tapi saya boleh cakap kalau katakan korang charge, korang tak akan rasa panas lah walaupun korang pakai fast charging. Cakap saya fast charging dia sikit saja, 33 watt saja. Normal typical mid range punya Xiaomi charger 33 watt, dia tak bagi 67 ataupun 120 watt, dia bagi 33 watt saja. Saya boleh dapat 0 to 100 dalam masa sejam 20 minit, sejam 15 minit, agak laju. Saya terkejut juga sebenarnya. Untuk kamera dia pula, dia mempunyai dua kamera saja, telefoto dan juga main kamera. Dia tak ada ultra wide, malang sekali, tapi tak apa, jangan risau. Korang boleh dapatkan main kamera 50 megapiksel. Untuk shoot daylight saya boleh cakap agak okey. 50 megapiksel tu memang noticeable, memang sharp and also memang noticeable lah dia punya sharpness and also dia punya clarity semua tu. Tapi kalau katakan korang shoot malam, saya minta maaf tapi banyak green. Memang banyak green. Saya tak boleh nak buat apa-apa lah pasal tu. And untuk recording pula, dia boleh record sehingga 1080p 30fps saja. Dia tak ada 4K semua tu. Tapi kita tak nak expect apa-apa. Ni harga RM500. So korang boleh dapatkan phone ni lah. Dia memang bukan camera based punya phone. Dia actually performance and also battery punya USP lah, senang cerita. And then apa yang best pasal phone ni, dia actually ada reverse charging 18 watt. Yes, kalau kata korang nak pakai phone ni sebagai power bank, tak ada masalah sebenarnya. So kalau kata korang nak charge korang punya phone main, boleh saja pakai korang punya kabel USB-C ke lightning port ataupun USB-C. Korang boleh je charge phone korang tu sebab dia ada fast charging 18 watt. So korang actually bukan dapat phone saja, tapi korang boleh dapatkan sekali power bank kat dalam ni. 7000 mAh actually agak besar, saya boleh cakap, sebab kalau katakan typical power bank yang lama, yang biasa tu pun ada 5000 mAh, 10000. Yang ni 7000. Untuk body dia, saya boleh cakap body dia agak kurang lah, tapi tak boleh nak cakap apa-apa lah sebab dengan harga RM500, korang tak nak expect yang korang boleh dapatkan ceramic ataupun uranium or something build design yang actually agak gah macam tu. So yang ni semua plastik and dia punya frame pun dia pakai polycarbonate punya ni. So actually agak okey lah. Kalau kata korang jatuhkan dekat bawah pun tak ada masalah. Frame dia maybe akan bengkok sikit, tapi untuk kegunaan yang lain agak okey lah. Saya dah cakap banyak pasal kebaikan Poco M7 ni, kita go kepada keburukan dia. Nombor satu, dia tak ada 5G. Yes, Snapdragon 685 actually chipset 4G, so korang tak boleh nak pakai 5G data, so korang tak boleh nak buat apa-apa lah pasal tu. Tapi untuk RM500 saya boleh cakap kebanyakan phone RM500, saya ada buat video dekat atas ni kalau kata korang nak tengok. Kalau katakan korang nak tengok, korang boleh je tengok sekarang juga dekat channel saya. And even saya dah review, kebanyakannya memang semua 4G saja dengan harga RM500 ni. So korang tak boleh nak membebel cakap oh RM500 patutnya ada 5G. Nah, tak. Kebanyakan phone memang tak ada 5G dengan harga macam tu lah, range macam tu. Yang kedua adalah dia punya chipset lah, Snapdragon 685. Saya boleh cakap kebanyakan masa, bukan selalu lah, saya boleh cakap kalau katakan saya scroll TikTok macam tu, dia akan stutter sikit. Dia macam noticeable gila. Tapi dia, itu masalah Snapdragon 685 sendirilah. Saya pun tak tahu nak buat macam mana sebab memang ini chipset yang lama and even dia pun tak boleh nak expect banyak lah sebab punya Antutu pun dalam 300,000 saja. So nak scroll TikTok boleh, tapi dia akan ada noticeable stutter kalau kata korang pakai lama-lama macam tu. Tapi kalau kata korang main game, agak okey juga sebenarnya yang untuk Snapdragon 685 ni. Kalau kata korang main Mobile Legends, korang boleh dapat sampai high setting macam tu, korang boleh still main 60fps. Kalau PUBG saya main medium setting saja, saya tak nak naikkan sampai high punya spec. So korang actually boleh main 60fps Mobile Legends high setting dekat dalam phone ni. Tak kepelik, scroll TikTok stutter. Saya tak tahu kenapa dengan Snapdragon 685 ni. And then yang paling saya boleh cakap, alah, macam adakah ini worth it ataupun adakah ini tak worth it tu, dia goes kepada speaker dia. Yes, dia ada satu speaker saja, dia tak ada stereo. Atas ni tak ada apa-apa speaker ke apa ke, tapi still korang boleh call. Tapi itulah, kalau boleh saya nak ada stereo speaker dekat depan ni dengan bawah ni. Tapi itulah, kalau kata korang pakai macam tu, kalau korang tengok TikTok ke apa, kalau katakan korang letak kat badan, dia punya suara tu memang mendap macam tu sebab dia punya speaker kat sini saja. So itu the biggest disadvantage lah untuk saya sebagai pengguna TikTok selalu macam tu. Tapi yalah, kita tak boleh expect apa-apa lah. And then untuk keburukan yang lain adalah dia punya physical RAM. Physical RAM dia ada 6 ataupun 8, tapi
tapi korang boleh je tambah RAM, extension RAM orang panggil tu. Yes. Tapi benda tu mitos saja sebenarnya, sebab bila saya pakai activate extension RAM, lagi lembab sebenarnya saya pakai phone ni daripada instead of dia lajukan. Saya pun tak tahu kenapa. So kalau kata korang rasa Poco M7 ni worth it untuk dibeli dengan harga bawah RM500, korang boleh je komen kat bawah ni. Ataupun kalau kata korang dah pakai phone ni, korang boleh je bagi pendapat korang dekat mana-mana orang yang akan tengok video ni lah. So itu saja untuk hari ni. Nama saya Yul daripada Pocket Socket. Jangan lupa untuk leave like, share dan juga komen. Assalamualaikum. Bye bye.